Okey, untuk soalan ini, kita ada satu open bed drive yang mana ada dua puli. Puli pertama ni puli driver, dia punya diameter 120 cm. Yang ini puli driven puli 50 cm. Okey. Jarak sini ke sini 4 meter. Okey. So ada bel lah kat sini. Daripada soalan ni, dia ada memberi beberapa data. Okey. So antaranya ialah D1 sama dengan 120 cm. Kita convert siap-siap kepada meter. Jadi 1.2 meter. Okey, D2 sama dengan 50 cm. Kita convert, dia jadi 0.5 meter. Kemudian, speed untuk first pulley ni, speed untuk driver pulley. Okey, N1 sama dengan 200 RPM. Okey, kemudian N2 pun dia bagi sama dengan 450 RPM. Okey. So 450 RPM ni disebabkan ada losses. Okey. So berlaku slip dekat second pulley ni dekat sini. So dia akan jadi losses yang menyebabkan speed ni dia berputar sebanyak 450 revolution per minute. Okey. Kemudian ada bagi tension maksimum sama dengan tak lebih daripada 2000 Newton. Okey. Kemudian diberi coefficient of friction mu sama dengan 0.3. Okey, tak ada unit coefficient of friction. Okey, kemudian mass belt tu setiap dia bagi tahu setiap meter beratnya 0.9 kg. So mass sama dengan 0.9 kg. Okey, and then X ni lah, yang ni ialah X, distance ni, distance antara shaft ni. So X sama dengan 4 meter. So dia minta okey, A. Okey. Torque on each shaft. Okey. B. Okey. Power transmit. C. Power loss in friction. Okey. D. Efficiency. Okey. So bila dapat soalan macam ni, jangan panik. Okey. Kita cuba keluarkan beberapa parameter penting yang ni lah, beberapa parameter yang penting ni dulu. Okey. So antara parameter yang penting ialah okey, parameter penting ialah nombor 1, bell speed. Okey, V. Okey, nombor 2, centrifugal tension. TC. Okey, kemudian tight
side tension, TT. Okey, kemudian nombor 4, angle of lap. Ini ialah theta. Kemudian nombor 5, slack side tension. Ini ialah TS. Okey. So, yang belt speed ni dia merujuk kepada ni dia. Kelajuan pergerakan belting ni. Okey. So, ini ialah V lah. Okey. Kemudian centrifugal tension ni dia merujuk kepada tension belt ni disebabkan centrifugal force. Okey, dia ada jisim dia tersendiri. Okey, dan menyebabkan dia ni lah akan menghasilkan daya empar. Okey. Kemudian tight side tension ni TT. Okey. Let's say pergerakan rotation pulley ni mengikut okey. Kita assume dia anti-clockwise. So, bila yang driver ni berpusing anti-clockwise, so pergerakan belt ni ke sinilah. Yang menyebabkan pada side ni dia akan jadi TT. Dia menjadi tegang. So, ini ialah TT, tight side tension. So, yang bahagian sini dia akan jadi kendor. Dia akan berlaku slack lah kat sini. Mungkin dia segi kat sini. Okey. Contoh kalau macam dia pergerakan dia, rotation dia terbalik. Okey, dia mengikut arah jam. Okey. So, velocity belt dia ke sinilah. Okey. So, bila rotation ke sini, rotation dia ke sini, so kawasan sini dia akan jadi tegang. So, ini akan jadi TT lah. Okey. Manakala yang bahagian ni dia akan kendor. Bentuk macam ni. Okey. So, ini akan jadi TS. Okey. So, ini just kita punya ni lah assumption. Just nak imagine dekat mana kedudukan TT dan mana kedudukan TS. Okey. So, benda ni kita ni lah boleh je assume mana-mana kalau dia tak bagi tahu. Okey. Kemudian angle of lap. Angle of lap ni dia dekat sini. Dia pada bahagian sini. So, kalau kita tengok nota yang sebelum ni, dekat sini ialah alpha. Sini alpha. Okey. So, angle of lap dekat sini theta. So, kalau macam untuk driver pulley, angle of lap dia mungkin dekat sinilah. Dia takkan sama So, ni theta 1, ini theta 2. Okey. So, yang ni sekarang ni untuk nombor 4 ni kita nak dapatkan theta 2 ni lah. Okey. And then slack side ni yang saya tunjuk sini tadilah. Kalau contoh sini TT, sini TS. Okey. Bila dapat soalan ni jangan panik, kita dapatkan parameter ni dulu. Okey. So, kita pergi kepada pencarian belt speed, centrifugal tension, tight side tension dan angle of lap dan inilah slack side tension. Okey, kita cari belt speed. Okey,
So bell speed ni kita guna formula V equal to omega R, di mana omega ni ialah angular velocity dan R ni ialah radius puli. Okey. Untuk kes ni, omega kita kena kira berdasarkan puli driver. Okey, ni sebab yang puli driver ni dia dah confirm dia berputar pada 200 RPM. Okey, yang driver ni dia berputar 450 RPM. Okey, tapi dia ada losses disebabkan slip. Okey, jadi bila kita kira nanti dia akan jadi tak tepat lah. Okey, so kita kira berdasarkan pulley driver. Okey, so omega macam mana dapatnya? Kita guna equation 2 pi n per 60. Okey, dan kita darab dengan radius. Okey, so radius ni kita kena ambil 1.2 bahagi dengan 2. Okey. Kenapa kena bahagi dengan 2? Ini sebab 1.2 meter ni diameter. Kalau radius kita kena divide by 2. Okey. So kita kira kita akan dapat 12.57 meter per second. Okey. Ini unit jangan lupa. Kena ada. Okey. Second. Kita cari centrifugal tension. Okey, TC. So TC sama dengan mv square. Yang mana M ni belt mass, jisim belt, kemudian V ni velocity belt. Okey. So V kita dah kira, M dah ada, kita just masuklah ke dalam equation. .9 kita darab dengan V 12.57 square. Okey. So kita kira kita akan dapat 142.20. Okey. So unit Newton. Okey. Centrifugal tension. Okey, unit Newton. Kemudian yang ketiga, kita cari tight side tension, TT. Okey. So Tmax dah diberi. So TT sama dengan tension maksimum yang diberi tampung. Okey. Tolak dengan TC. Okey, dan kita just masukkanlah. Tmax 2000 tolak dengan 142.20. So kita akan dapat 1857.8. Okey, unit
Newton. Okey. Kita pergi kepada yang seterusnya. Nombor 4. Angle of lap. Theta. Okey. Kenapa kita tak cari tension pada bahagian slack side iaitu TS? Okey. So ada beberapa sebab. Ini kerana equation untuk mendapatkan TS ni dia memerlukan kita dapatkan dahulu theta ni. Okey. So rumus mendapatkan TS ialah okey. So dia ada theta dekat sini. So kita kena dapatkan theta dululah. Okey. So nak dapatkan theta kita guna equation theta sama dengan 180 tolak 2 alfa darab dengan pi bahagi 180. Okey. So theta ni yang kita nak dapat ialah pada bahagian bahagian sini. Okey. So ini driven pulley. Okey. Kemudian ada sini alfa, sini alfa. Ini ialah theta. Kita dapatkan sudut ni. Ini ialah angle of lap dari sini pergi ke sini. Okey. So that's why 180 yang ni ditolak dengan alfa, tolak lagi dengan alfa. Okey. So jadi 180 tolak 2 alfa. Okey. Dan kita darabkan dengan pi bahagi 180 ni supaya unitnya ialah radian. Okey. So bila ada rumus ni ada satu unknown iaitu alfa. So alfa kita kena carilah. Okey. Nak dapatkan alfa ni rumus dia ialah alfa sama dengan sin invert darab dengan R1 tolak R2 bahagi dengan X. Okey. So R1 ni ialah radius untuk driver pulley. Radius driver pulley. Okey. R2 ialah radius driven pulley. Okey. Yang X ni ialah distance antara shaft lah. Distance between two shaft ataupun pulley. Okey. So distance daripada sini ke sini. Ini X. Kemudian kita masukkan nilai yang ada ni ke dalam formula tadi. Okey. Sin inverse. Okey. R1 ialah 1.2 bahagi dengan 2 itu 0.6 tolak 0.5 bahagi 2 0.25 bahagi dengan X. Okey. So kita akan dapat alfa sama dengan 5.02 degree. Okey, ataupun dalam radian alfa sama dengan
0.0876 radian. Okey. So kalau kita guna radian, okey, rumusnya tak boleh pakai yang ni lah. Dia tak boleh pakai yang pi bagi 180 ni. Okey. So yang untuk equation ni kita guna unit degree lah. Kita masukkan ke dalam ni. Okey. So sambung dapatkan theta. Theta sama dengan 180 tolak 2 alpha. Alpha ni ialah 5.02 darab pi bagi 180. Okey, kita akan dapat theta sama dengan 2.966 radian. Okey, selesai untuk angle of lap. Kemudian kita cuba dapatkan slack side tension. TS. Okey, so rumusnya ialah TT minus TC divided by TS minus TC equal to E mu theta. Okey, so kita just masukkanlah. Mu kita ada, theta ni pun kita ada, kita just gantikan. Okey. So E mu 0.9, theta 2.966. Okey. So kita dapat 2.435. Okey. So TT kita ada. TT tadi satu lapan lima 1857.8 TS. Okey, yang TC ni kita boleh kita skip lah sebab dia nilainya sama dengan 2.435. Okey, so ini just simple math lah. Kita pindahkan yang ni ke sini dan kita pindahkan TS ni ke sini, kita switch kan. Okey, so kita dapat TS sama dengan 1857.5 bagi 2.435. Okey, kita dapat tension pada slack side 762.83 Newton. Okey, dah dapat value untuk ke-5 parameter ni, kita boleh proceed kepada main question lah. Yang ada 4 soalan tadi kan. Okey, kemudian kita dapatkan yang main question tadi. Torque on each shaft. Okey. So kan tadi ada 2 puli. So maknanya ada 2 shaft lah. Ada kat sini ada shaft, kat sini ada shaft. Okey. So berapa torque pada setiap shaft? Berapa daya kilas pada setiap shaft ni? Okey. So diameter dia lain-lain. Jadi torque dia akan lain-lain. Ini sebab torque sama dengan FR. Yang mana F ni ialah
force, dan R ni ialah radius. Okey, force yang bertindak pada hujung sini. Okey, so kalau macam ada force yang perpendicular dengan axis ni, okey, so dia akan berlaku moment lah dekat titik sini. Okey, so ada force kat sini, ada force kat sini. Okey, so force ni dia mestilah sama sebab ada daya yang berada pada belting ni. Okey, so macam mana nak dapatkan force ni? Sebab tadi ada TT dengan TS kan. Okey, macam mana nak dapatkan net force tu? Kita namakan net driving force. Net driving force. Okey. So, macam mana nak dapatkan F ni? Kita just T tolak TS. Sini tadi tegang kan, ada tension. Dan sini dia ada slack. Okey, just ini tolakkan dengan yang slack ni. Okey, so kita dapat 1857.5 tolak 762.83 equal to 1094.67. Okay, so unit Newton. Okay, sebab dia force. Okay, so ini saya telikkan just nak membezakan tension dengan torque. So saya ingatkan lah. Boleh je guna apa-apa simbol asalkan kalian familiar. Okey, so ini ialah driving force. Okey, untuk dapatkan torque pada setiap shaft ni, torque yang bertindak pada shaft ni. Okey, kita kira torque untuk driver dulu. Okey, T1 lah, saya ingatkan sikit saya italickan. Okey, so T1 sama dengan F darab dengan R. R ni radius daripada sini ke sini. Okey, radiusnya ialah 0.6. Okey, F kita ambil yang ni 1094.67 darab dengan 0.6 sama dengan 656.802 Newton meter. Unit jangan silap. So ini ialah ini force, ini radius, Newton meter. Okey, ini untuk torque pada driver shaft. Torque driven. Okey, T2 sama dengan F R sama dengan 1094.67. Okey, radius yang ni ialah 0.25. Okey, so sama dengan 273.6675 Newton meter. Okey, so inilah torque pada setiap shaft. Untuk power transmit, kita gunakan equation P equal to
TT minus TS darab dengan velocity. Velocity bell tadilah. Okey. So, TT dengan TS ni kita ambil je nilai yang telah kita kira tadi. Okey. So, TT tolak TS ni ialah 1094.67. Okey. Darab dengan V. Okey, V yang kita kira tadi 12.6 meter per second. Okey, mana dapat nilai ni? Kita just ni lah. Refer pengiraan yang tadi. 1857.62.83. Saya takut nanti saya skip ada yang pening. Okey. So kita dapat 13792.842 watt. Okey. Jangan lupa tulis unit. Okey. So kita boleh convert kepada kilowatt iaitu 13.793 kilowatt. Supaya tak pening. Okey. Ini ialah power masuk. Power yang dijana oleh motor. Oleh driver puli. Okey. Kemudian kita cuba dapatkan ni P in. Kita dapatkan P out. Okey. So P out sama je rumus, kita guna TT tolak TS darab dengan V. Yang mana V ni V driven. Okey, ingat tak tadi yang case tadi? Okey. So yang ini driver puli dia berputar pada 200 RPM. Yang driven puli 450 RPM. Okey. Yang V kita kira di sini, okey. V ni. Okey. Speed untuk belting. Okey. Dekat sini dia berlaku slip. Okey, dalam soalan tadi dia dah mention siap-siap dah. Ada berlaku slippage dekat sini. Bermaksud walaupun bel ni bergerak laju disebabkan ada slip ni, puli ni dia bergerak perlahan. Okey. So dekat mana V puli? V untuk puli driver ni dia berlaku dekat sini, dekat surface ni. Dia berlaku dekat surface. Dia berbeza angular velocity dia berpusat. Angular velocity dia berpusat. Okey. Dia bersudut. Okey, putaran sudut. Okey, untuk yang velocity V ni dia linear. So dia berlaku dekat surface puli ni. Ni V2, ni V2. Kita namakan dia V2 supaya tak keliru lah. Okey. So V2 dengan V1 ni dia tak sama. Okey, disebabkan berlaku slip ni lah. Kalau tak ada slip, perfect. V1 dia akan sama dengan V2. Tapi disebabkan slip ni, V1 dengan V2 ni tak sama. Okey, so kita kena kira lah V2 ni. So V sama dengan omega R. V2 sama dengan omega 2 darab dengan R. R ni R2 lah. Okey, so 2 pi N bagi 60
darab dengan R. Okey, gantikan 2 pi. N ni kita ambil N pada driver puli. Sini ha. Okey, kemudian bagi 60 darab dengan 0.25. Okey. Ini tadi kan 50 cm. Okey, so dia punya radius 25 cm, kita convert ke dalam meter jadi 0.25. Okey. And then kita calculate, kita akan dapat V sama dengan 11.78 meter per second. Okey. So daripada ni kita masukkan dia ke sini. Okey, TT dengan TS ni adalah value yang samalah dengan sini. So just salin balik je. 1094.67 darab dengan 11.78. Okey, so kita dapat P out ialah 12.895 kilowatt. Okey. So bila dapat P in dan P out ni, okey, kita boleh kira power loss in friction dan juga efficiency. Okey. So yang C ialah power loss in friction. Okey. So macam mana nak cari? Senang je. P in tolak P out sama dengan power loss. Okey. So P in 13.793, P out ialah 12.895. So kita dapat losses ialah 0.898 kilowatt. Okey. So bila dapat losses ni, kita boleh kira efficiency. Ni paling senang lah. Tapi nak dapatkan dia ni memang susah. Jalannya panjang. Okay, so rumus efficiency. P out bagi P in darab dengan 100. Okay. So P out 12.895 bagi 13.793 darab 100. %. So efficiency unitnya persen. Okey, macam ni je jawapan dia. Sekian, terima kasih.